Tengok lalat tak ada kurang lalat. Lalat kurang. Okey. Tengok lalat kurang. Ada lalat tapi kurang. So di sini ada kuman-kuman lah ni. Akan jadi kuman lah. Tempat berkumpul kuman-kuman. So di sinilah kita kena. Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atok sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki. Tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atok Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. InsyaAllah hari ini saya akan kongsi sikit berkenaan dengan beberapa perkara berkenaan dengan ternakan, terutama untuk anak-anak ayam lah, okey, ataupun anak-anak itik. Ada beberapa perkara yang tuan-tuan kena ada barang tu kalau kita menternak, okey. Tapi sebelum tu cuba tengok di belakang saya ni. Hari ni saya tengah duk clear laluan ni. Okay tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dulu, sini kawasan rumput yang tak diselenggara lah, ataupun kita kata daun-daun kering. Okay, ni laluan masuk. So tengok tu penuh daun-daun. Jadi bila kita balik ke Pulau Pinang ni, InsyaAllah kita akan bercuci lah semua ni, bagi bersih ni. Nampak tu belah potong rumput lah belakang sana. Tu yang lama tak buat video tu. Okay, clear dah, tu nak bersihkan lah. Sebab benda-benda macam ni lah punca kepada nyamuk. Nyamuk ni bawa penyakit pada ayam lah. Dia bawa virus. Lepas tu juga ulat. Benda-benda macam tu yang kita tak mau. Elok ni kawasan ni. Tengok. Tu. Api naik dah. Sekejap boleh kita cover sikit daun dia. Okay. Di bawah pokok jambu ayak. Jambu ni sangatlah bagus. Ni sumber makanan juga ni untuk manusia, untuk kita. Sumber vitamin C. Dan juga untuk haiwan-haiwan kita yang free range. Dia makan ni, tengok sayang, buah-buah jatuh. Tu, buah-buah jatuh. Nampak tak? Banyak ni. Saya akan kongsikan berkenaan dengan maklumat-maklumat cara bahan ataupun alat yang tuan-tuan kena ada dalam menternak ayam. Mungkin kita terlepas pandang benda ni. Okay, ada benda-benda lain yang lebih ringan, yang tu saya tak share. Ini yang berat sikit saya share. Baiklah tuan-tuan, berwasap asap bakar daun ni. Oh, bakar daun, bakar rumput, memang best. Dia mengingatkan kenangan pada saya, kita kata 28 tahun yang lalu. Okey, tahun 1998. Waktu tu kalau kawasan ni dulu sangatlah banyak pokok manggis. Lebih kurang dalam 10 pokok manggis yang dah besar-besar, tinggi dalam 30-40 kaki tinggi dah. Jadi bila main musim daun meluruh ni, hari-hari kita sapu bawah dia. Bila kita sapu bawah dia, bakar sampah. Lepas tu kita pergi minta upah lah dekat moyang. Waktu tu kita ada moyang lagi. Moyang pun tahu umur dalam 80 lebih zaman tu lah, arwah dah. Kita minta lah RM1 pergi beli jajan. Jajan RM2, mancis RM2, es krim RM2. Zaman tu, okey. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni dah tak ada dah benda tu. Jadi dewan lah, dewan. Kawasan masuk kabun ni. Kalau dulu ya banyak pokok manggis ni. Kawasan sini adalah kawasan pasir putih. Tanah dia pasir putih. Pokok-pokok manggis dulu banyak lah sini. Sekarang semua dah tak ada dah terbang dah. Yang last tinggal pun di sana satu. Sebelah kebun sana. Nampak tak? Kebun angsa sana kan? Sana ada satu. Okey, ini pintu laluan belakang dia. Kita tengah cuci sikit. Tuan-tuan, dulu juga kawasan ni adalah kawasan pondok Haji Ahmad Tuan Hussein. Kawasan pondok untuk orang ramai belajar lah. Belajar pondok, belajar kitab-kitab turos, kitab kuning. Okey. Tapi dah habis dah zaman tu, dah jadi sekolah dah. Sonok kawasan ni dulu banyak pokok kelapa, orang panggil pokok nyok. Ni belakang kita, tak apa, kita biar kat dia. Lepas tu sebelum tu saya nak update dulu perkembangan ternakan.
angsa jadi apa dah. Jom kita tengok. Okey tuan-tuan tengok. Angsa-angsa kita. Tu dia semua sihat-sihat. Alhamdulillah. Tu dia. Mana itik tu. Nampak tak? Duk rehat tepi ni. Tu dia itik. Pakai duk rehat. Alhamdulillah tuan-tuan, angsa semua sihat sampai daripada sana hari tu. Ni ayah Lohman, kawan kita punya. Dia booking dah, habis dah sold out. Tunggu angsa tulus lah. Nak bertelur. Lepas tu kita tu hasil anak dia lah. Tengok okay, tuan-tuan belakang saya ni, langit membiru. Biasalah duduk dekat dengan kawasan laut. Tu biru. Masya Allah, tempat best. Indahnya tuan-tuan. Enjoy, memang enjoy. Dan ni kita tengok ayam heritage Belgium jadi apa dah. Setakat ni stok kita ada lebih kurang dalam 30 ekor. Saya duk kumpul bagi cukup 100 ekor induk, baru kita buat perbiakan. Jom kita tengok. Tu dia heritage Belgium. Tu dia tuan-tuan. Ada 2 jenis heritage dalam ni kalau tuan-tuan nak tahu. Ini semua heritage Belgium. Tengok color bulu dia lain. Okay, tapi kepala dia cerah, kaki kuning, tapi bulu dia dah lain lah. Dia gelap dia lain. Okay, gelap dia lain. Cuba tengok. Ini heritage juga. Tetapi tengok kepala dia hitam. Cumanya bulu dia tu rintik-rintik, terkejut. Bulu dia rintik-rintik sikit. Okey. Besar dia saya tak tahu macam mana yang ni. Yang ni lain sikit. Yang ni line saya tak pasti. Cuma saya boleh katakan yang ni line batu kurau. Okey, kami buat dulu bakar ni line batu kurau. Okey. Yang tadi tu line Belgium. Saya nak share kat tuan-tuan, ini beberapa barang yang tuan-tuan kena ada kalau menternak ayam. Baik, yang pertama. Cuba tengok. Yang pertama adalah lampu anti pest. Okey, lampu anti pest ni wajib kena ada. Lagi banyak lagi bagus. Tak perlu risau sebab elektrik dia tak makan kuat. Tuan-tuan boleh pasang dia start daripada petang sampai esok pagi. Pasang siang pun tak ada masalah, bagus. Sebab dia mematikan nyamuk dan juga lalat. Okey. Lalat ni punca bawa penyakit. Dia akan makan najis, protein yang ada dekat najis tu, bau tu. So benda tu akan bawa penyakit pada ayam lah. Termasuk nyamuk. Bila nyamuk banyak, dia nak isap darah ayam, dia akan bawa penyakit virus, macam-macam virus dekat ayam. Jadi bila kita ada lampu nyamuk ni, kita akan selamat lah daripada salah satu lorong penyakit. Okey, baik. Yang kedua, jom kita tunjuk lagi. Yang kedua, lampu mentol pemanas. Lampu mentol pemanas yang saya masukkan di sini adalah lampu jenis warna merah ni. Kita tengok. Yang ni dia panggil infrared. Lampu infrared ni dia kuat. Okey, macam ni saya pakai 100 watt lah untuk keluar serban yang macam ni. Saiz 3x3 sebelah sini dan 3x3 sebelah sana. Okey, ni yang kedua. Lampu ni kena ada. Sebab kadang-kadang musim hujan sejuk, anak ayam perlu haba, elok guna lampu ni. Okey. Kalau open air ataupun open space, yang ni tak ada nyamuk ni, anti nyamuk ni, elok pakai yang 150 watt. Kalau kawasan tu bangin sangat. Untuk induk ayam pun boleh pakai. Kalau ayam sakit pun boleh pakai. Sebab lampu merah dia menghilangkan stres. Sangat sesuai untuk ayam. Baik. Yang nombor 3. Nombor 3 ni adalah kapur dolomite. Tuan-tuan mesti kena ada kapur dolomite. Okey, saya share dekat tepi ni kapur dolomite. Kapur dolomite saya tak ada contoh sebab saya dah habis guna. Macam hari tu saya share dalam video sebelum ni. Tujuan dia neutralkan pH tanah, menghilangkan bau, dan juga dia bersifat organik. Maksudnya ayam boleh makan. Okey, tak ada masalah. Dia sumber kalsium. Ayam itik tak ada masalah. Okey. Dan yang keempat adalah glamosite. Glamosite ni pun saya share tepi ni. Saya tak ada habis dah. Kena buat 11 kali yang tu. Kalau tadi kapur dolomite 2 minggu sekali, glamosite 1 bulan sekali kena spray semua reban. Kalau tuan-tuan beli botol dia tu, ada dos dia ajar, dia kongsikan di kandungan dia tu. Okay. Tengok bila ayam makan, ada yang jatuh ke bawah. Lalat tak ada kurang lalat. Lalat kurang. Okey. Tengok lalat kurang. Ada lalat tapi kurang. So di sini ada kuman-kuman lah ni, akan jadi kuman lah. Tempat berkumpul kuman-kuman. So di sinilah
kita kena spray glyphosate. Spray dekat lantai dia. Ni yang demam ni, nampak demam. Okey, tapi ya, saya tak pakai lampu pemanas kat sini. Okey, spray keliling reban. Supaya mengelakkan daripada ayam sakit. Okey, setakat ni saja hari ni saya kongsi 4 benda yang tuan-tuan kena ada. Lampu anti pest. Yang kedua, lampu infrared. Yang ketiga, kapur dolomite. Dan yang keempat, glyphosate. 4 benda ni tuan-tuan kena ada. Nanti kalau ada masa saya share pula ubat apa yang tuan-tuan kena ada. Okey, benda tu wajib ada lah. Boleh kata perlu sangat. Memang akan selalu jadi. So saya kongsi ringkas. Kalau tak faham, nak tanya, boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan jawab. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan dilimpahkan rezeki, bahagia dan tenang dalam kehidupan slow living tuan-tuan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.